apa yang bakal mereka adakan di area sini ni everyone. Hello again, good afternoon dan selamat datang and welcome back to my channel everyone. So sekarang ni everyone, saya akan bawa kamu untuk pergi ke area KLCC. Di Malaysia tidak lama lagi akan ada school holidays. Jadi biasanya di hujung tahun, salah satu celebration yang terbesar di Malaysia tu adalah Christmas dan New Year lah. Di sebelah kiri kita everyone, yang itu merupakan salah satu stesen train yang boleh digunakan untuk ke area Suria KLCC Mall. Jadi yang best di Malaysia ni, macam-macam jenis perayaan, start dari awal tahun. Yang pertama tu Chinese New Year, dan yang kedua tu Hari Raya, dan yang seterusnya Pesta Menuai, Gawai, Deepavali dan macam-macam lagi everyone. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri di area kawasan laluan pejalan kaki berdekatan dengan bangunan Menara Ilham ni, semakin terang. Kamu boleh nampak sendiri batang-batang pokok yang terdapat di area sini ni dihiasi dengan cahaya lampu lah everyone. Dan tidak pastilah layout perhiasan Christmas di sekitar KLCC itu, adakah ia akan sama macam tahun lepas atau macam mana. Jadi jangan kamu pergi dahulu, selepas ini saya akan bawa kamu untuk pergi cek preparation decoration Christmas untuk tahun 2025 di KLCC. Beberapa hari yang lepas everyone, saya pernah ke area KLCC Park. Semasa itu pokok Christmas di sana sudah dipasang, tapi sekarang tidak pastilah sama ada dia punya lighting tu sudah kena pasang turn on atau belum. Saya boleh rasakan pelancong-pelancong daripada luar negara mesti akan terkejut besar apabila ternampak di area KLCC decoration Christmas di Malaysia sangat awal dipasang di sini everyone. Jadi selain di area KLCC Park, saya akan tunjukkan kepada kamu juga preparation decoration yang terdapat di dalam Suria KLCC Mall everyone. Dan mesti ada di antara kamu yang pernah ternampak video saya sebelum ini. Biasanya saya selalu active traveling untuk melihat pembangunan-pembangunan yang terdapat di Malaysia. Dan as of November, boleh nampak sendiri progres ombak KLCC yang bakal dibuka tidak lama lagi. Jadi salah satu aktiviti yang kamu boleh lakukan di area sekitar sini, selain di sini ada masjid untuk golongan muslim pergi sembahyang, ini ada tempat beriadah, tempat exercise, lepak, dating atau jalan-jalan bersama family. Dan macam yang saya katakan di awal video tadi, tidak lama lagi di Malaysia akan ada school holiday. Jadi mungkin mana-mana audiens yang ada rancangan untuk ke KLCC dan mahu spend cuti-cuti Malaysia kamu di sini bersama anak-anak kamu, jadi daripada video ini everyone, kamu boleh dapat sedikit idea dan gambaran di mana suasana di area sekitar Petronas Twin Towers semasa hampir hujung tahun everyone. So yang ini everyone, sebelum ni tiada canopy
yang terdapat di area depan kita ni everyone. Rasanya mungkin akan ada event lah yang bakal diadakan di area sini. Dan honestly everyone, saya pun tidak berapa pasti apa yang bakal dirancang di area sini ni everyone. Sama ada event larian kah, atau makan-makan kah, apa yang bakal mereka adakan di area sini ni everyone. Nanti next time kalau ada free time lagi, saya akan bawa lagi kamu ke area sini untuk saksikan apa festival yang mereka akan adakan di sini everyone. Sebab sekarang ni saya mahu tunjukkan kepada kamu preparation terkini di area sekitar Symphony Lake KLCC. Jadi daripada sini everyone, kamu boleh nampak decoration pokok Christmas sudah hampir siap dipasang sepenuhnya everyone. Dan kalau kamu masih ingat, di hadapan kita ni ada laluan pejalan kaki yang berbumbung terbaru. Di mana-mana kamu yang mahu cek video tersebut, jangan lupa cari sahaja video saya sebelum ni di channel Samson Awesome. So beginilah everyone kemeriahan di sekitar KLCC. Sangat ramai orang. Saya boleh rasakan pada bulan Disember nanti ni memang penuh area Suria KLCC ni, terutamanya di kawasan KLCC Park. Yang ni kalaulah everyone, di area KLCC ni ada satu persembahan drone di udara. Area Petronas Twin Towers ni saya boleh rasakan akan menjadi lebih menarik dan atraktif. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri everyone, pokok Christmas yang telah siap dipasang di Suria KLCC ini, dia punya lampu belum dinyalakan lagi. Pendapat kamu macam mana everyone? Adakah pokok Christmas tahun ini yang lagi besar atau yang tahun lepas lagi besar? Jadi buat masa sekarang area kawasan ini masih ditutup sebab dia punya decoration tu masih belum complete sepenuhnya, masih work in progress. Nanti from time to time saya akan bawa lagi kamu ke sini untuk melihatlah decoration Christmas untuk tahun 2025 di KLCC ini. Betul-betul sangat meriah everyone. Suria KLCC Mall ni merupakan salah satu mall yang mempunyai ramai pengunjung. Jadi seperti yang kamu boleh nampak sendiri everyone, di area dalam shopping mall KLCC ni, dia punya decoration sudah semakin siap lah, tapi belum komplit lagi. Jadi area kawasan sini masih ditutup. Jadi first impression saya everyone, dengan work in progress decoration Christmas di KLCC ini, yang ini nampak berlainan daripada jika kita bandingkan decoration pada tahun lepas. So everyone, itu sahaja video saya untuk hari ini. Jadi from time to time, next time saya akan bawa lagi kamu ke area sini untuk bagi kamu tengok the complete package of Christmas in Suria KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia.